Okey, Assalamualaikum dan sejahtera ya. So, untuk penonton untuk dalam Canva website, dalam bahagian section dia mereka membenarkan hanya 10 section saja dia benarkan di sini. Ini satu set pages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pages sebenarnya. Lebih tak boleh. So, andai kata anda mempunyai lebih pada 10 section satu layan se-pages lah. So, anda boleh saja membuat sedikit tips saya berikan di mana anda boleh panjangkan benda ni. Anda boleh panjang. So, artinya lebih panjang nanti anda boleh, tambahkan sedikit kolom di sinilah untuk pasal panjang. So, artinya dia menjadikan 12 atau tidaklah. So, anda boleh membuat pembahagian dia seperti begini. Okey, coba contoh. Saya ambil ini adalah page yang pertama lah. Saya ambil ini, contoh. Okey. So, ini page yang pertama. So, artinya page tak cukup kan? So, kita masukkan lagi sini. Tetapi kita pun, copy, kita paste. Ini warna lain lah, kita boleh gunakan untuk panjangkan sedikit dia punya pages kalau perlulah. So anda dapat 2 pages sini lah. So anda boleh dapat walaupun menggunakan 10 section tapi di sini anda boleh buat 2 pembagian. 1 dan 2 di sini, nampak di sini. So artinya dia boleh dipanjangkan. Untuk section ni kita dipanjangkan dia. Okey, di sini kita dipanjangkan dia. So, kita boleh bawa kisah, memang kasih 10 je. Jangan tanya saya kenapa dia kasih 10, memang kasih 10 saja. Manakala untuk pages pula, dia ada unlimited, lebih kurang 350 pages dia benarkan. So, unlimited. Cuma masalah untuk untuk bahagian sini je lah, bahagian sini dah habis sampai 10. So, untuk buat kita panjangkan. So, ini cukup, sebenarnya dia mencukupi kerana untuk WhatsApp pages lebih kurang kita perlukan 8 line atau 9 line lah, maksimum lah. 10 paling maksimum tak benar lebih daripada tu. Kalau tak cukup, buat seperti saya tunjukkan ini. Okey? Okey, Assalamualaikum.